Beberapa bulan kebelakangan ketika itu, dada mula rasa tak sedap. Mungkin membawa kepada sudden death. Terima kasih untuk Encik Khairul. Hari ini sudi datang untuk berkongsikan experience anda buat testimoni untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak juga kepada Cik Lego daripada WeKongsi. Saya percaya yang saya kena share perkara ni kepada semua sebab ini adalah satu perkara yang sangat baik, sangat bagus, yang mana saya excited sangat untuk bercerita tentang program apa yang telah terjadi selepas saya menggunakan program WeKongsi. So sebelum ni, boleh ke Encik Khairul perkenalkan diri? Nama saya Khairul. Kebanyakan orang mengenali saya ni dalam industri sebagai King Khairul. Jadi saya merupakan salah satu daripada pengguna program WeKongsi. Boleh ke abang boleh ceritakan tu hari apa simptom anda rasa perlukan anda warded hospital? Ianya bermula dengan satu rasa yang tidak selesa di bahagian dada. Jadi kerjaya saya ni memerlukan saya berjumpa dengan orang setiap waktu. Jadi saya kena berjumpa, kena bercakap, dan kadang-kadang waktu itu tidak menentu. Kadang-kadang siang, kadang malam. Beberapa bulan kebelakangan ketika itu, dada mula rasa tak sedap, rasa tak selesa. Bila kita nak bernafas, rasa sesak nafas Dan kemudian satu hari tu saya rasa macam, saya kena pergi buat check up. Okey. Bila saya pergi buat check up, doktor kata suspek ada masalah jantung sebab simptom-simptom ini menjurus atau merumuskan kepada keadaan tersebut. Jadi bila saya pergi dapatkan check up, buat ECG, buat echogram dan sebagainya, tak dapat detect. Sebab semuanya kelihatan baik. Tapi saya masih tidak berpuas hati dan doktor sendiri tidak berpuas hati. Maka dia setkan untuk kita buat angiogram. Bila kita buat angiogram, baru kita jumpa sudah ada 3 sumbatan. Dan ianya berada pada kadar yang serius, kritikal dan perlu dirawat dengan segera kerana ianya boleh mengakibatkan mungkin membawa kepada sudden death. Encik Khairul, ada masih ingatkan itu hari you warded me bil berupatan, total harga berapa? Total kos rawatan saya ketika itu menghampiri RM60,000 dan the best part is ianya 100% ditanggung oleh WeKongsi. Tu hebat dia. Anda masih ingat tak? Purata sebulan atau setahun, bayaran dalam WeKongsi berapa sebulan? Ini yang luar biasa. Saya memiliki beberapa kali program related medical card, medical program ni. Tapi dekat WeKongsi ni setakat ni paling sesuai untuk rakyat Malaysia hari ini, saya cuma membayar sekitar RM80 sahaja sebulan. Lebih kurang. Caruman yang saya bayar tidak melepasi pun RM100. Mana tak dapat pun lagi dalam Malaysia harga semurah serendah ni dengan servis sebaik ni. Saya boleh katakan WeKongsi the best. Untuk RM80 kadang-kadang kita isi minyak pun tak cukup kan? Kadang-kadang RM80 satu hari belanja pun boleh habis. Okay. Tapi RM80 saya dapat perkhidmatan perlindungan di hospital swasta dengan efisien di KPJ Kajang dan kemudian saya juga menerima fasiliti yang baik daripada hospital tersebut, rawatan yang cepat dan tak ada langsung hiccup. Kita kata GL delay, tak ada. That's why saya boleh katakan WeKongsi currently is one of the best platform program untuk medical. Pada saya, rakyat Malaysia sepatutnya memiliki. Situation yang contoh, jika you tidak ada menyertaikan program WeKongsi, lepas tu you akan guna cara apa untuk membayarkan kos perubatan ini sebanyak RM60,000? Basically, normalnya kita akan guna sama ada kredit card ataupun kita punya own saving lah. Which is rugi lah. Walaupun saya ada contoh RM60,000 tadi, saya kena keluarkan semua untuk membayar kos rawatan. Yang mana hari ni saya ambil program dengan WeKongsi, saya bayar untuk setahun average RM1,000 je. Sekurang-kurangnya berapa banyak, berapa ribu, berapa puluh ribu saya dah jimat. Sebab itu persediaan pada saya sangat penting. Daripada dulu lagi. Cuma kadang-kadang bila ada program yang kita mampu milik, sayang kalau kita tak miliki. Jadi pada saya, WeKongsi create satu program yang sangat-sangat awesome. Ini adalah saranan daripada saya sebagai seorang pengguna. Jadi sebagai seorang pengguna, saya sendiri dah pun dilindungi daripada bil hospital yang boleh dikatakan agak tinggi. Dan untuk masyarakat dekat luar sana, jangan ragu-ragu, ambil terus. Sebab first, saya boleh cakap harga one of the best. Nombor 2, sistem A. Nombor 3, dia punya administrator, maknanya dari segi kesenangan, kecepatan untuk mendapatkan proses pelepasan dekat hospital. Saya dah guna, saya boleh kata tak sampai sejam saya tunggu. Jadi kepada rakyat Malaysia semua, kawan-kawan dekat luar, jika ada nampak video ni, ambillah jika jumpa. Jika tak jumpa, cari. TikTok ada, media sosial banyak orang share. Cari, dapatkan segera sementara masih sihat. Ingat, kos makin meningkat. Sakit tak tunggu. Dengan harga serendah RM80, RM90,
bayangkan anda ada perlindungan sehingga RM1 juta. Terima kasih untuk Encik Khairul hari ini. Sangat baik punya testimoni, baik sampai selalu orang akan bagi tahu dalam Mak Saleh punya wordings too good to be true. Okey, betul. Tapi I believe dengan ini video mereka akan lagi yakin untuk daftarkan WeKongsi dapatkan perlindungan. Terima kasih banyak juga kepada Encik Lego daripada WeKongsi, dan terima kasih juga pada pencipta program WeKongsi yang telah mencipta program sehebat ini. Anda menciptakan satu program yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi. WeKongsi, mantap!